Rendang nasi minyak semua dah settle minggu lepas. Minggu ni kita nak makan menu berkuah pula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita nak buat soto ayam. Sedap ni makan ramai-ramai dekat rumah. Okey, caranya mudah saja. Kita nak tumiskan rempah 4 sekawan dengan bahan kisar. Untuk bahan kisar ni, ambil 4 biji bawang besar, 6 ulas bawang putih, 3 batang serai, 1 inci halia dan lengkuas. Dan juga dia nak share tips daripada Puan Marjinah. Masukkan sedikit belacan yang telah dibakar sebagai penyedap kuah soto. Kisarkan kesemua bahan ni dan tumiskan sehingga bawang tu dah elok masaknya. Bolehlah masukkan rempah soto. Boleh cari dekat kedai. Kalau tak jumpa rempah soto dekat kedai, ambil 1 sudu besar ketumbar, jintan putih, jintan manis, lada putih, sangaikan kesemua bahan ni dan kisar halus. Tapi kalau tak ada rempah ni kat rumah ataupun tak berapa rajin nak kisar rempah, boleh gantikan dengan 1 paket rempah sup dan juga 1 paket rempah kurma. Okey, tumiskan kesemua bahan ni sampai dah cantik elok, pecah minyak. Kemudian bolehlah masukkan 1 ekor ayam yang dipotong 4 dan juga air secukupnya. Lagi satu tips nak bagi kuah soto sedap, korang ambil daun sup, simpulkan dan masukkan dalam periuk. Jangan lupa letak garam secukup rasa. Kita nak biarkan mendidih, bagi ayam dengan rempah tu mesra elok dalam periuk tu. Siap dah kuah soto kita. Tu dia, pekat elok kuahnya. Ayam pun dah empuk, bolehlah keluarkan dan racikkan ayam ni sedia untuk dihidangkan bersama nasi impit dan juga kuah soto kita tadi. Lepas tu letakkanlah juga bahan-bahan soto yang lain macam sun goreng, tauge, bergedil. Cara buat bergedil kentang ni senang je. Gorengkan 5 biji kentang yang dipotong kecil, angkat dan tuskan. Perasakan dengan garam secukup rasa dan letakkan sedikit lada putih. Lenyekkan kentang ni, lepas tu masukkan daun sup dan juga bawang goreng. Gaul rata dan bentukkan bulat-bulat kecil. Lepas tu bolehlah celupkan dalam telur dan gorengkan dalam minyak yang panas. Siap untuk dihidang. Kita nak letakkan juga kacang goreng, bawang goreng dan juga daun sup. Okey, untuk sambal kicap pula, panaskan minyak, gorengkan 3 ulas bawang putih, segenggam cili padi hijau dan juga cili padi merah. Angkat dan tuskan, kemudian masukkan dalam blender. Letakkan juga kicap lemak manis dan juga kicap masin. Kita nak tambahkan sedikit bawang goreng. Kisarkan kesemua bahan ni. Siap dah kita punya sambal kicap. Masya Allah, sedap ni dengan kuah soto yang pekat tu. Semangkuk memang tak cukup. Hari ni hujung minggu nak makan ramai-ramai dengan kawan-kawan, dengan family pun boleh. Senang je buat dia. Jangan lupa cuba tau. Bye-bye.